Kenem. Kalau Vietnamese tu kan, kau saja baik kau orang Vietnamese. Kenem. Dia macam tu. Jadi kalau Thailand, medai. Dia kalau Vietnam, dia macam tu. Ya, kau ni menganjir. I bukan menganjir. I cuma cakap, cari orang cakap macam tu. Lebih kurang. I bukan mengancing lah, tak baik tau. Dia kena kacau je. Jangan pecah minyak. Dia pecah minyak dia tak sedap. Memang sedap lah. Ini siapa makan ni, orang tengok saja, Allah saja dah lah pandai, cantik, pandai pula masak. Ya Allah, cukup lah. Tak tahu nak cakap macam mana lah. Memang cukup sifat lah. Perempuan betul lah saja ni pun kata, kau ni betul-betul perempuan kan, pandai kau masak. Memuji diri. Kuat memuji diri. Kan? Kau lah nombor satu. Tak ada orang lain dah. Kau nombor satu lah. Kau nombor satu. Kau lah nombor satu. Memang sedap betul lah, cantik lah. Mak punya kuah ni memang kena lah dengan hidup dia. Dengan santan, dengan ni memang lengkap lah. Tak air sikit lagi ya. Memang padu lah masak. Ya, terima kasih. I tengok kat sekarang kat Malaysia kan, orang banyak, ada orang tak puasa pun pergi buat live kan. Macam, apalah tiba nak, kau tak puasa, janganlah buat live, makanlah senyap. Aku yang puasa ni pun orang fitnah aku macam-macam. Walaupun kita memang dah waktu berbuka, kata kita tak puasa. Ini bulan kau tengah-tengah duduk kat Malaysia. Engkau tu kalau duduk dekat London ke, duduk dekat mana negara-negara Eropah ke, ataupun kau duduk dekat Amerika ke, kau buat apa Colombia ke, bolehlah orang maafkan. Ni kau duduk pula. Dek, kau duduk tu kat Tanjung Karang. Kau jangan karang-karang orang ambil kau, cekuk kau. Kan? Kau boleh buat live. Lepas tu boleh pula kata tak suka, janganlah tengok. Tak suka, janganlah masuk live kita. Apalah kau otak sistem kau ni makin, ya Allah, makin teguk. Kau jangan macam tu, dek. Boleh pula engkau. Kalau kau tak puasa, orang tak marah. Orang tak kisah kalau kau tak puasa. Tapi janganlah kau public kan. Baik tu, kalau itu baik kau kocak depan public je. Bila orang tanya, kenapa ni? Apa dah ni? Biarlah saya kocak depan public. Apa tengok? Tak suka jangan tengok. Tunjuk je kau kocak depan public. Wah hati kau. Alang-alang kau nak buat dosa betul, kocak betul-betul depan public. Apa dah? Tega. Kau tak payah tunjuk kau ni lah. Ayo buat-buat bengak je. Lepas tu boleh buat minum-minum kat situ. Tak suka jangan tengok lah, apalah. Daripada tak popular tu, popular. Muka dah lah comel, bukan tak comel. Tapi perangai tu jangan jakun sangat. Buruk mak ye, mu tahu tak? Buruk mak ye. Orang Kelantan kata, bapa panggil macam buruk mak ye. Gitu. Colok mu ni. Gitu. Tolong mu ni, mu tahu tak? Tolong. Panggil buruk mak ye mu ni. Mu kalau nak makan pun jangan tunjuk ke orang. Orang tak kisah mu nak makan gaponya. Pangan mu tu molek sikit. Pandai kerja Kelantan. Bolehlah kau sayang-sayang dulu deh.
Kita ni tak ada lah. Kita ni masih, walaupun kita dah duduk negara putih deh. Kecik Kelantan ke, kecik orang kata Negeri Sembilan ke, tak pun dah cakap apa tu, bahasa Penang ke, boleh lagi ni. Tapi slang dia kadang tersasar. Gitu. Boleh je sikit-sikit 5 tahun sini deh. Masih lagi boleh kecik Kelantan. Dulu saya kita orang Kelantan, gawe kita orang Kelantan. Oh, mana lekak dah sini ha, lekak tekak ni ha. Gawe dulu ha, tekak dah sekak kat sini. Gawe orang Kelantan. Saya orang Kelantan. Ha, gananya nak hilangnya tu tak boleh. Padu je, padu. So kita nak makan bihun ni lah. Bihun ni yang kita nak makan. So bihun ni mana cara dia buat No, bihun ni macam ni kita nak buat no. Kita masuk dalam kuah terus ke apa? Ke kita macam mana kita nak buat ni? Sedapnya bau macam dah berbuka. Apa dia? Rendam dengan air rebus asing. Rebus asing lah kan. Nak rebus sekarang ke pun sekejap lagi lah rebus kan. Airnya nak makan satu-satu. So tak nak lah. So buat macam ni is very safe tau. Sebab kita tak perlu masak banyak bihun. Dah lah kena habis. Macam ni kan. Untuk makan seorang makan satu. So jimat. Kita banyakkan makan lauk daripada makan benda ni. Benda ni bagus venomous ni. Rendam dengan air dulu saja. Ya, okey betul. Tak lama pun sekejap je kan. Lama ke sekejap nak rebus tu? Lama ke sekejap sayang? Kalau nak rebus ni lama ke sekejap? Lama ke sekejap sayang? Dah siap dah comel nampak tadi. Nampak cantik je dia tengok ni. Nampak cantik sayang. Tak tipu. Nampak cantik tak punya ni. Lepas tu nak masukkan tahu. Nampak kita ada tahu. Kita masukkan tahu. Letup lah. Ya Allah. Makan-makan ni besar. Sekejap lagi. Letup lah sis. You tengok. Pekat sangat saja. Memang kena pekat. Kuah kena lah pekat sedap. Maknanya kita tak kedekut. Kita bukannya buat menyaga. Pekat macam ni tak pekat lah. Biasa je ni. Letup. Manja. Nampak macam kuah kari sikit tak? Kita tukar kuah kari. Wow. Nampak sedapnya. Memang nampak sedap. Puas hati kalau makan. Makan berulang-ulang ya. Bukan makan sikit-sikit. Makan berulang-ulang ya sayang. Sayur kita asing. Kita jangan masuk sayur sekarang. Nanti kalau masuk sekarang, nanti sayur tu layu lah. Sayur tu kita masuk asing kak. Sayur kita masak asing. So, I nak potong sayur-sayur. Okay, I nak potongkan sayur-sayur sekarang ni. Kita ada sayur. Kita nak potong sayur-sayur. Mari kita sayur. Lepas tu kita ada cili padi. Kita nak potong cili padi sikit. Untuk orang yang nak makan pedas, kita ada cili padi. Kita ada sayur. Kita ada telur. Itu bahan-bahan kita. Bahan-bahan kita tak banyak. Bahan kita sikit je. Kita ada telur. Kita ada sayur-sayur. Kita potong sayur-sayur. Kita cuci dulu sayur kita. Simple. Less is more. Less. Apa? Less apa? Gitu sayur.
Sepatutnya kena pakai sayur apa tu, sayur macam daun sup tu, tapi daun sup dia lupa beli. Pakai ni je lah, dah okey dah ni kot. Asalkan bersayur kan, betul tak sis? Ini pun dah kukrak makan menambah ni ha. Selera orang. Masak apa saja, mak pun lawa. Saja rasa saja kena letak dalam ni kot. Dalam terpawai, nanti kalau nak ambil senang. Mak kau kena pinggan lah kot, saja letak. Saja susun je. Siap-siap. Kopis, kita ada telur, lepas tu kita ada bawang goreng. Dia kan ada bawang goreng, ada kopis, dia cantik lah. Cantik lah dia punya permainan masakan itu. Okay, kita ada cili potong. Ambil cili potong sikit. Cili potong kita ambil banyak sangat lah kot, sikit kita buat. Cantik pula baju Sajak ni. You tahu tak baju ni sebenarnya adalah baju budak-budak tau. Sajak beli kat Kmart. Tapi Sajak beli section budak-budak. Budak-budak sini, diorang besar-besar. Ini baju budak-budak. Lillahi ta'ala Sajak kata, ini baju budak-budak. Sajak beli baju section budak-budak. Budak-budak punya baju. Ini budak-budak apa, umur dalam 12 tahun. Kakak. Saya siap masak mi Cina kakak, mi Cina. Tapi saja tak guna mi kuning, saja guna apa tu? Vietnamese punya ni. Mi. So kita ada cili padi sini sikit. Kita ada cili padi, lepas tu kita ada telur. So kita dah boleh kupas telur lah. Kita kupas telur kita. Senang, nanti balik pada Chin, terus saja masak, makan. Kata masak di mana tu? My TV. Sama berpuasa saja, sama berpuasa. Memang nampak cantik makan. Saya suka kalau makan-makan macam ni, memang. Saja kalau masak memang saja puas. Puasa ni kan, tentulah kita nak masak, nak tunjuk yang kita pandai masak lah, nak muncul lah pandai masak. Macam baru kau menyesal tinggalkan aku tiba. Korang masak-masak lah, buat live. Beno 500. Aku dah bercakap, jangan kerja dah tekak ni ha. Oh Allah. Bagilah live tu 500. Ya Allah, teruknya.
500. Orang sedapnya no. Jujur cakap, orang nampak makan ni semua orang terbeliak ni nak makan ni. Okey, kita cili padi, kita ada ni, cukuplah kan. Ni telur ni masuk dalam. Memang love lah mak kali ni masak. Menjadilah. Sis tengoklah ni sis. Telur macam kering lah. Okay dah kot. Ini dia bahan-bahan dia. Saya ambil saya tunjuk bahan-bahan dia. Jadi kita letak mie dia. Makanan kita in the house. Okey lah kan? Boleh lah kan? Manja. Ni saya tunjuk. Korang boleh bayangkan lah macam mana saya masak. Ni ada mi Cina. Kuah dia. Okay. Lepas tu bahan-bahan dia ni. Sayur, topping dia lah kita letak atas dia. Memanglah sedap sayang. Kukrak-kukrak lah. Tambah pula kita pakai mini Memang padu. Pakai pula mini. Memang sedap. Yang ini. Memang padu yang. Memang love. Kuah dia nampak pucat saja. Akak ni mi Cina kak, bukan mi kari. Mi Cina. Mi Cina. Saja tak pakai mi kuning. Saja pakai mi ni. Mi Cina memang colour macam tu ke saja? Ya sayang. I belajar mi Cina macam ni lah buatnya. Tak tahulah colour mi Cina tu kalau warna putih. Mi Cina dia memang macam colour dia macam tu. Tak puasa ke Sajat? Allah. Tak puasa pula. Aku ni penat-penat masak. Gigi bercakap. Ujung-ujung dapat simbolik tak puasa. Saya ni kalau tak puasa, better saya makan KFC Sini kalau makan daripada orang ramai pun tak kena tangkap. Faham tak? Janganlah, tolonglah jangan cakap bahasa-bahasa. Aku ni dah lah ada inspire berpuasa di bulan Ramadan Abu Karah ni. Kau boleh kata aku tak puasa. Kau betul-betul menghancur harapan aku lah. Aku ni pernah puasa. Aku dah kata dah. Jangan tanya Sajat datang bulan ke? Aku bukan datang bulan. Aku hujung bulan. Jangan nak tanya Sajat datang bulan ke Sajat. Bukan datang bulan. Sajat hujung bulan. Sajat subuh dah ke? Sajat subuh lagi ke? Aku bukan subuh. Aku dah senja. Jangan saya tanya lagi dah. Faham tak? Kadang yang tanya pun macam tak sekolah. Sedapnya bau. Baju sangat bau. Memang sedap. Manja dah tutup dah. So nanti sekejap lagi I nak masak. Masak keropok okey tak? Masak keropok. Masak keropok okey tak? Masak keropok. Kita makan ni dengan buah je lah. Tak payah makan banyak-banyak kan. Bazir nanti. Saja tak suka membazir tak. Sebab perut kita tengah kecil. So bila kita perut kecil, kalau kita tengok semua benda kita nak makan. Sebenarnya makan kita minum air je sebenarnya. Lagi saja nak buat air bali dengan air bali sirap. Air bali sirap. Okeylah, cukuplah air bali sirap. Lepas tu kurma.
Lepas tu saja makan buah. Lepas tu dah lah. Itu. Mi Cina yang Mi Cina in the house. Mi Cina in the house lah. Nak basuh ni dulu pinggan ni semua. Biar clear cantik je. Air saja tak perlu kalau dapur betul sepah. Dah bersih-bersih je dapur. Sebenarnya kan bulan puasa ni kalau kita makan manis sangat sebenarnya tak bagus tau. Penat je you masak, you crave, you sekat gula, lepas tu tiba-tiba you makan apa benda yang gula. Gula ni ambil adalah kurma je. Sebenarnya once you ambil kurma, dia terus akan bagi hydration pada wajah you. Kalau you makan benda-benda macam tu, ibaratkan apa tau, rugi je you puasa, rugi you menahan lapar ataupun semua. Makan yang okey-okey je sayang, jangan makan yang buruk-buruk, tak bagus. Makan simple pun dah okey dah. Berbuka ni kita makan yang biasa-biasa, makan satu lauk dah okey dah. Nak makan banyak-banyak lauk tak tahulah. Badan macam kapal lah aku tengok. Badan macam kapal Titanic dah. Bertingkat-tingkat. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Lepas tu ada 10 lagi. Aku tak tahulah badan korang kalau raya, tak tahulah. Lepas tu ada hati dah pakai baju 500. Badan dah macam Titanic dah aku tengok. Kapal Titanic. Dah macam kuih pun ada. Semua dah bentuk. Jenuh lah, itulah apalah. Faham aku. Badan macam kapal lah. Lepas tu ada hati nak pakai ketat-ketat. Aku kalau pakai ketat tu lawa tak apa. Badan tu seluruh selaras, cantik tak apa. Ini badan macam kuih. Tak tahulah mana satu atas, mana satu bawah, mana satu nak tengok dulu. Badan macam kuih dah aku tengok. Masa ekor-ekor badan macam kuih. Baik lelaki, baik perempuan. Orang ni bila berpuasa ni, kita ni kan makan benda yang sesunah. Kurma tu dah okey dah. Ini kau makan ya Allah macam mengalahkan orang baik tak baik puasa. Jujur cakap. Engkau makan lebih banyak mahal daripada makan hari biasa. Kadang saja tengok kat orang makan kan. Ya Allah dia makan kan. Belanja lebih mewah daripada hari biasa. Hari biasa makan satu lauk bawah habis dalam RM10. Kalau bulan puasa 100 satu hari. Kuih, murtabak, selera tu macam tercengang tengok lauk. Mata tu macam, kau tengok lauk tu macam keluar dah biji mata. Sanggup beratur-atur. Lepas tu makannya tak membazir. Dah terlalu banyak, makan besok lah, lusa lah kita makan. Bulat-ulat dah pula. Membazir. Buang dekat tong sampah je lah. Apa yang kau buang tu semua buang duit tau. Marah berbenar. Tak adalah marah kan dia. Aku pun duit korang. Apa yang nak marah? I tak perlu marah lah yang. Sebab bukan duit I, duit you.
sangat. Mak. Setakat ni tak ada pergi bazar Ramadan lagi ke Sajat? Kat sini ada bazar Ramadan lah Lakemba. Ada je Lakemba kat sini. Pasar Ramadan sini ada dia orang macam-macam jual sate. Jual bakso, jual nasi ayam, jual bakso, jual nasi ayam pun ada, nasi Arab pun ada. Macam-macam lah. Sama macam kat Malaysia. Lepas tu coklat, pistachio lah. Macam lah. Tapi cik ni tak nak sangat pergi makan tu. Sebab I memang jaga kesihatan. I memang tak makan benda-benda manis ni. Makan tapi bukan selalu.